Hukum cabut uban. Sebagian ulama mengatakan makruh. Sebagian ulama mengatakan harus saja. Pendapat yang lebih ramai makruh. Okey? Apakah benar orang yang berhutang sembahyang jamaknya tidak sah? Tidak benar. Tidak nyanyi korang. Nah, ramai mana dekat INR berhenti sembahyang jamak belaka. Dah kereta dia tengok kereta dia bakar. Biza. 41,000. Bukan tak beli cash. Tahu tak? Ha? Sebulan berapa? Sebulan 500, 470. Mereka bayar muka 10,000. Sebulan 345. Nah, kan hutang tak tu? Dah nyanyi tak boleh sembahyang jamak dah. Boleh. Tak masalah. Yang tak boleh sembahyang jamak qasar, orang berjalan kerana maksiat. Kerana qasar dan jamak itu rukhsah keringanan syarak. Ar-rukhsah la tunatu bil ma'asi. Rukhsah itu tidak dibenarkan pada perkara maksiat. Nah, soalan seterusnya. Apakah status haji orang yang berhutang dia mampu untuk bayar hutang? Tapi dia tak bayarlah kononnya. Siapa yang berhutang nak pergi haji boleh. Bila bukan masa bayar hutang. Kemudian hendaklah beritahu kepada tuan hutang dia nak keluar negeri. Faham lagi? Kerana meninggalkan negara bagi orang yang ada hak, ada satu kewajipan, mesti ada tambatan pengetahuan di mana dia pergi. Jangan mu hutang orang, mu pergi keluar negara ikut suka hati saja. Tak boleh. Kerana harta mu bawa tu harta orang. Yang kedua, kita nak pergi haji tu biarlah kita beritahu ke dia dan duit untuk bayar hutang itu duit yang lain. Okey? Tapi soalan ni saya nampaknya orang yang jenis berhutang dan memang tak nak bayar. Okey? Yang dia pandai pergi haji je. Nampak? Jadi kalau kita ni bila sengaja melakukan maksiat yang berkait dengan harta orang, jadi fasik. Maknanya sebelum dia pergi haji tu dia seorang fasik. Hutang ni dua perkara ya, syarat wajib bayar. Pertama, sampai tarikh dijanjikan. Yang kedua, kita ada wang dan kita tak bayar. Patut kita bayar pada 8, contoh pada 30 hari bulan 5 patut bayar hutang. Kita tak bayar. Kita pergi haji 5 hari bulan Jun. Contoh. Okey? Maka kita dah ada duit 30 Mei, itulah tarikh perjanjian kita bayar 10,000 duit orang dan kita tidak bayar. Faham? Bila kita 30 Mei tu kita tidak bayar, kita berstatus fasik. Orang yang derhaka kepada Allah. Sebab bayar hutang ni wajib bila cukup tempoh hari yang dijanjikan dan pada hari itu ada duit nak bayar. Dan memang dia ada 10,000 dan dia tak bayar pada 30 hari bulan Mei. Start pada 1 bulan sampai 6 Jun tu dia seorang fasik. Mana dia terbang ke Mekah sebagai seorang fasik. Nampak? Itu bila tu? Kalau dia tangguh bayar tanpa izin. Bila dia bayar? Balik haji dia bayar. Itu satu hal. Dah teruk dah tu. Yang lebih teruk memang tak nak bayar. Dia hutang orang puluh-puluh ribu. Dia masih dia nak pergi haji tu. Dia pun tahu dalam hati dia aku tak bayar. Tahu dah. Lepas tu left grup WhatsApp, blok orang tu, blok orang ni. Jadi kalau orang yang jenis memang tak nak bayar hutang, bila dia sembahyang, bila dia haji, tidak mabrur. Sahih tidak mabrur. Mabrur tu daripada perkataan bir, maknanya kebajikan. Maknanya haji yang baik. Haji yang kata Imam Nawawi, orang yang buat haji itu orang yang taat pada agama. Nampak? Walaupun ada juga pendapat mengatakan mabrur itu maknanya dilakukan cukup sempurna segala rukun dan syarat. Jadi haji ini tidak mabrur. Malboro. Mana? Yang memang tak nak bayar. Dan hadis pula mengatakan laki Allah yaumul qiyamati sariqa. Dia akan berjumpa dengan Allah di padang mahsyar sebagai seorang pencuri, bukan sebagai seorang haji. Jangan main harta orang. Tempoh haid 5-6 hari. Pada hari ke-7 bila diperiksa menggunakan kapas, ia bersih. Pada hari ke-8 pula keluar darah merah selama beberapa jam. Kemudian pada hari 9 kembali bersih.
Dalam keadaan ini adakah dia sudah suci pada hari ke-7 atau darah yang keluar pada hari ke-8 masih dikira sebagai haid? Kalau sudah satu hari satu malam sudah bersih, kemudian keluar sedikit darah, ada mengatakan sudah bersih. Faham lagi? Tapi kalau keluar hari yang kedua itu darah sampai 24 jam pula, maka dia berkeadaan haid. Dan masa nakak, masa bersih itu ada dua pendapat. Pendapat pertama, wajib sembahyang walaupun dalam musim haid dengan syarat mandi dahulu. Pendapat yang kedua, tidak wajib sembahyang kerana dia duduk dalam musim haid yang tidak keluar darah. Dua-dua pendapat itu mazhab Syafi'i. Okey? Soalan seterusnya.